Anwar Ibrahim memohon imuniti kekebalan daripada mahkamah dalam kes saman sivil daripada Yusuf Rauter. Biar betik Anwar Ibrahim, semasa dia menjadi pembangkang, waktu dia dipecat daripada UMNO dan kerajaan, dia sering menyalahkan pihak kerajaan. Dia sering menyatakan di hadapan penyokong-penyokongnya, di hadapan rakyat Malaysia, kononnya dia menjadi mangsa kekejaman, mangsa kezaliman, mangsa penindasan. Segala mangsa dia nyatakan, mangsa fitnah daripada pihak-pihak tertentu, sama ada dalam bekas partinya UMNO maupun daripada kerajaan. Itu yang dinyatakan oleh Anwar Ibrahim saban tahun, berpuluh tahun lamanya. Dan itulah juga yang didendangkan oleh penyokong-penyokong tegarnya. Kali ini, setelah Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-10, dia masih lagi nak menggunakan kuasanya. Masih lagi nak menyatakan sesuatu yang pada dirinya dia adalah mangsa kepada fitnah, tomahan dan sebagainya. Kenapa zaman dia menjadi pembangkang, sewaktu dia tidak ada kuasa, dia menyalahkan kerajaan? Dan hari ini dia sudah menjadi Perdana Menteri. Dan dia gunakan kuasa dia selaku Perdana Menteri nak mohon imuniti daripada pihak mahkamah. Lawanlah di mahkamah. Kamu sudah ada kuasa. Biarlah mahkamah yang menentukan, membersihkan diri kamu. Kalau dahulu kamu tidak berani untuk membersihkan diri kamu di dalam mahkamah, kamu tidak berani angkat sumpah di dalam mahkamah, sedangkan di luar mahkamah kamu menyatakan kamu mangsa kezaliman, kamu mangsa konspirasi politik, kamu mangsa menjadi mangsa tuduhan fitnah dan sebagainya. Kamu tidak berani angkat sumpah, dipersoalkan, ditanya, disoal jawab di dalam mahkamah. Kamu memilih untuk berdiam. Tetapi hari ini setelah kamu ada kuasa, kamu menjadi Perdana Menteri, kamu gunakan sekali lagi perkara yang sedemikian rupa ini. Ini amat janggal. Ini juga tidak pernah berlaku dalam sejarah sesebuah negara. Inilah sejarah pertama dalam bumi Malaysia yang mana seorang Perdana Menteri berasa takut untuk ke mahkamah, untuk berdepan dengan persoalan di mahkamah saman sivil yang dikemukakan oleh seorang pemuda Yusuf Rauter. Kenapa takut? Sedangkan kalau nak dapatkan keadilan seperti mana kamu laung-laungkan puluhan tahun, kamu tidak ada keadilan, kamu tidak mendapat keadilan. Nah, hari ini mangsa ini nakkan keadilan, dia bawa ke mahkamah. Kenapa Anwar Ibrahim berasa takut untuk berhadapan dengan keadilan? Biar mahkamah yang putuskan sama ada dia betul atau kamu yang betul, Anwar Ibrahim. Agak malang apabila kamu meminta imuniti, kekebalan daripada mahkamah. Dulu Najib Tun Abdul Razak tidak pernah meminta kekebalan. Apa isunya 1MDB dan sebagainya, dia bersedia untuk ke mahkamah, dia bersedia untuk berjuang, berhadapan dengan pendakwaan. Tapi kami merasa malu apabila seorang Perdana Menteri yang diwar-warkan kononnya hebat seantero dunia, tetapi menjadi bacul dan penakut berhadapan dengan undang-undang dalam negara sendiri. Inilah Anwar Ibrahim, retorik pemimpin yang tidak ada substannya, tidak ada konsistennya dalam memperjuangkan keadilan. Mana yang kamu katakan keadilan untuk semua, sedangkan kamu sendiri memilih untuk tidak menegakkan keadilan di dalam mahkamah.